Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pada hari ini, kami daripada Kumpulan 5 di bawah subjek Bioteknologi dan Masyarakat akan membentangkan berkenaan satu bioteknologi dikenali sebagai SELSTEM. Ahli Kumpulan 5 terdiri daripada Syasha Syamimi, Muhammad Hilman, Nur Satu Nisa, Balkis, Alia Syahira, Nur Aina Arisha, Nurul Alia, Nur Azlin, Nur Fatin Fazriana dan diri saya sendiri, Nurul Sakinah. Baiklah, kita mulakan dengan definisi SELSTEM. SELSTEM ini ialah sel khas yang belum beza sepenuhnya, tetapi ia mempunyai keupayaan untuk memperbaharui diri melalui pembahagian berulang dan ianya berpotensi untuk berubah menjadi pelbagai jenis sel yang lain seperti sel darah, sel saraf dan sel otot yang menjadikan SELSTEM ini sebagai sumber induk kepada banyak sel matang dalam badan. Sel ini boleh diperoleh daripada pelbagai sumber, termasuklah sumsum tulang, darah periferi, darah tali pusat dan sesetengah tisu lain, dan menjadi asas kepada konsep perubatan regeneratif yang moden. Secara umumnya, terdapat 3 kategori utama SELSTEM. Yang pertama, SELSTEM embryonik yang berasal daripada embrio peringkat awal dan mempunyai potensi yang tinggi untuk menjadi hampir semua jenis sel dalam badan. Kedua, SELSTEM dewasa seperti SELSTEM hematopoietik dan mesenkimal yang ditemui dalam tisu matang dan ianya berperanan dalam menggantikan sel khusus di tisu tersebut. Yang ketiga ialah SELSTEM pluripotent yang merupakan SELSTEM yang dibuat di dalam makmal. Jadi bagaimana SELSTEM ini terbentuk? SELSTEM ini ialah sel yang belum membeza sepenuhnya, tetapi ia mempunyai keupayaan untuk membahagi secara berterusan secara mitosis bagi menghasilkan sel yang baharu dan juga mengekalkan bilangan diri sendiri dalam satu populasi yang tertentu. Jadi apabila diperlukan, terutamanya selepas tisu rosak akibat kecederaan, kemoterapi atau radiasi, SELSTEM ini akan menerima isyarat kimia dan molekul daripada persekitaran tisu seperti faktor pertumbuhan dan cytokine, lalu ia akan memulakan proses pembezaan seperti perubahan bentuk dan fungsi ke arah jenis sel yang khusus seperti sel darah, sel saraf atau sel otot untuk menggantikan sel yang mati atau rosak ini. Proses ini melibatkan pembahagian sel yang sangat terkawal, biasanya melalui kitaran sel merangkumi interfasa G1, S, G2 dan mitosis, di mana DNA dan komponen sel digandakan serta dibahagi kepada 2 sel anak, dan juga ia akan memastikan setiap sel baharu memiliki kandungan genetik yang sama seperti sel induk asal. Kemampuan SELSTEM untuk membahagi dan membeza menjadikan SELSTEM ini penting dalam pembesaran normal, pemulihan tisu serta perubatan regeneratif moden kerana peranannya menggantikan sel-sel yang tidak lagi berfungsi atau hilang. Setengah SELSTEM seperti SELSTEM mesenkimal juga mempunyai kesan immunomodulator, iaitu boleh mengubah tindak balas sistem imun dan mengurangkan keradangan yang sedang diteroka dalam rawatan penyakit autoimun seperti penyakit Crohn dan gangguan radang yang lain. Walau bagaimanapun, banyak teknologi dual untuk penyakit darah masih berada pada peringkat kajian klinikal dan belum menjadi rawatan yang disyorkan secara meluas. Apakah faedah utama SELSTEM? Faedah utama SELSTEM ialah keupayaannya untuk memulihkan atau menggantikan sel dan tisu yang rosak, seperti yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Sekaligus ia berpotensi untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualiti hidup pesakit yang menghidap pelbagai penyakit kronik dan serius. Dalam amalan klinikal, SELSTEM hematopoietik daripada sumsum tulang, darah periferi atau darah tali pusat digunakan secara rutin untuk merawat penyakit darah dan kanser seperti leukemia, limfoma, thalassemia dan pelbagai gangguan hematologi lain dengan memulihkan sistem darah dan imun pesakit selepas kemoterapi atau radioterapi yang intensif. Kajian dan ulasan terkini juga menunjukkan pemindahan SELSTEM hematopoietik boleh memberi manfaat dalam beberapa penyakit autoimun teruk seperti sistemik sklerosis dengan memperbaiki fungsi, skor kulit dan kelangsungan hidup tanpa kejadian berbanding rawatan ubat yang konvensional. Tetapi risikonya masihlah signifikan dan perlu dipertimbangkan secara teliti. Selain itu, SELSTEM mesenkimal juga sedang dikaji dan sebahagiannya telah digunakan dalam kajian klinikal untuk membantu pemulihan selepas stroke, kegagalan jantung, kecederaan saraf tunjang, osteoartritis dan penyakit ortopedi yang lain dengan merangsang pembaikan rawan, tulang dan tisu lembut serta memodulasi keradangan, walaupun banyak indikasi ini masih pada peringkat penyelidikan dan belum menjadi rawatan yang standard.
Jadi secara umumnya, terapi sel stem ini menawarkan potensi yang besar dalam perubatan regeneratif kerana ia menyasarkan punca kerosakan tisu, bukan sekadar mengurangkan simptom, tetapi Garis Panduan Kesihatan menegaskan bahawa kebanyakan terapi sel komersial di luar ini masih kekurangan bukti kukuh dari segi keberkesanan dan keselamatan jangka panjang. Jadi, pesakit perlulah mendapatkan nasihat pakar sebelum mencuba rawatan sel stem ini. Beberapa risiko prosedur melibatkan sel stem. Pertama, kita melihat kepada risiko penolakan. Walaupun terapi sel stem berpotensi membantu proses pemulihan, badan pesakit masih boleh menolak sel stem yang dipindahkan. Ini berlaku apabila sistem imun menganggap sel stem tersebut sebagai bahan asing. Menurut Vola, Revic dan lain-lain, tindak balas ini boleh mencetuskan keradangan dan komplikasi lanjut seperti kegagalan rawatan atau keperluan untuk intervensi tambahan. Oleh itu, pemadanan sel dan terapi imunosupresif kadang-kadang diperlukan untuk mengurangkan risiko ini. Seterusnya, terdapat risiko jangkitan. Prosedur suntikan atau pemindahan sel stem memerlukan teknik yang sangat steril. Jika standard kebersihan tidak dipatuhi, pesakit boleh terdedah kepada jangkitan pada kawasan suntikan atau jangkitan sistemik yang lebih serius. Vola, Revic dan lain-lain menegaskan bahawa jangkitan merupakan antara komplikasi paling ketara dalam terapi sel stem, terutamanya jika prosedur dilakukan di pusat rawatan yang tidak bertauliah. Risiko terakhir ialah pertumbuhan sel yang tidak terkawal atau pembentukan tumor. Sesetengah jenis sel stem, terutamanya sel pluripotent, mempunyai keupayaan untuk membahagi tanpa henti. Vola, Revic dan lain-lain menjelaskan bahawa jika sel stem ini tidak dibezakan sepenuhnya sebelum digunakan atau jika ia mula membahagi secara tidak terkawal dalam badan pesakit, ia boleh membentuk tumor jenis teratoma. Berkaitan isu etika melibatkan sel stem embrionik dan sel stem pluripotent teraruf. Isu etika yang paling besar berkaitan sel stem embrionik ialah hakikat bahawa ia diperoleh melalui proses yang memusnahkan embrio awal. Menurut Leventhal dan lain-lain, hal ini menimbulkan bantahan yang kuat daripada perspektif moral, agama dan kemanusiaan kerana embrio dianggap berpotensi untuk menjadi manusia. Oleh itu, banyak komuniti dan institusi agama menolak penggunaan sel stem embrionik atas dasar nilai kehidupan. Selain itu, Leventhal dan lain-lain menekankan bahawa perundangan mengenai sel stem embrionik berbeza antara negara. Ada negara membenarkan kajian secara terbuka, ada yang mengehadkan jumlah embrio yang boleh digunakan dan ada yang melarang sepenuhnya. Pelbagaian dasar ini menyebabkan penyelidikan sel stem embrionik tidak seragam dan mencetuskan perdebatan global tentang hak etika dan batasan kajian bioperubatan. Kontroversi etika juga memberikan kesan kepada pembiayaan dan kemajuan penyelidikan. Leventhal dan lain-lain menjelaskan bahawa isu etika yang berlarutan menyebabkan kekurangan dana penyelidikan, kekangan birokrasi dan kesukaran untuk menjalankan ujian klinikal. Akibatnya, potensi terapeutik sel stem embrionik sukar direalisasikan walaupun ia sangat menjanjikan. Seterusnya, isu etika melibatkan sel stem pluripotent teraruf. Walaupun sel stem pluripotent teraruf dianggap lebih etikal berbanding sel stem embrionik kerana ia tidak melibatkan embrio, Leventhal dan lain-lain tetap menyatakan bahawa ia mempunyai risiko penyalahgunaan. Antaranya, teori sel stem pluripotent boleh diubah untuk menghasilkan gamet iaitu ovum dan sperma, sekaligus membuka pintu kepada kemungkinan kloning manusia atau pembiakan di makmal. Ini menimbulkan persoalan besar tentang keselamatan moral dan batasan eksperimen biologi manusia. Akhir sekali, sel stem pluripotent teraruf juga boleh digunakan dalam pengubahsuaian genetik yang melampaui tujuan perubatan atau penyalahgunaan teknologi genetik. Leventhal dan lain-lain menjelaskan bahawa teknologi ini berpotensi digunakan untuk memanipulasikan genetik embrio atau menghasilkan kimera manusia haiwan yang menimbulkan dilema etika, identiti spesies dan juga risiko terhadap integriti biologi manusia. Oleh itu, penyalahgunaan teknologi ini memerlukan kawal selia yang ketat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah pengawalan sel stem. Pertama, dari aspek perlindungan kaki tangan, semua individu yang bekerja dengan sel stem perlu memakai peralatan perlindungan diri PPE seperti sarung tangan, apron tebal dan pelindung muka. PPE membantu mengelakkan sentuhan langsung dengan bahan biologi yang berpotensi berbahaya.
Seterusnya, kaki tangan mesti mematuhi amalan makmal yang baik atau Good Laboratory Practice GLP. Ini termasuk mengikuti SOP, menjaga kebersihan peralatan dan mengelakkan prosedur berisiko tinggi tanpa pengawasan. Selain itu, latihan berkala juga sangat penting bagi memastikan kaki tangan tahu cara mengendalikan bahan berbahaya, mengurus tumpahan serta bertindak sekiranya berlaku kecemasan. Langkah kedua ialah perlindungan kultur sel. Sel stem amat sensitif kepada pencemaran. Jadi, pembendungan primer dan sekunder seperti laminar flow hood dan biosafety cabinet digunakan untuk memastikan persekitaran kerja sentiasa steril. Selain itu, keadaan makmal perlu dikawal melalui kawalan persekitaran termasuk bilik bersih, aliran udara yang betul dan pemantauan berterusan supaya tidak berlaku pencemaran silang antara sampel. Seterusnya, perlindungan alam sekitar dan umum juga perlu diberi perhatian. Semua sisa biologi dan toksin hendaklah dibuang melalui sistem pembuangan sisa terjadual yang selamat untuk mengelakkan risiko jangkitan atau pencemaran jika melibatkan bahan genetik yang diubah suai. Kawalan khas diperlukan untuk memastikan ia tidak terlepas ke persekitaran dan tidak menjejaskan ekosistem atau masyarakat. Akhir sekali ialah penyimpanan produk sel stem. Peralatan seperti freezer, peti sejuk dan kontena nitrogen cecair perlu diperiksa dan dibersihkan secara berkala bagi memastikan suhu penyimpanan stabil. Pengendalian nitrogen cecair juga memerlukan langkah keselamatan tambahan seperti penggunaan sarung tangan thermal, apron tebal dan pelindung muka. Cryotube mesti dimasukkan dan dikeluarkan dengan berhati-hati bagi mengelakkan kemalangan seperti letupan kecil. Sebagai kesimpulan, sel stem menawarkan potensi besar dalam rawatan penyakit degeneratif dan regeneratif. Namun begitu, penggunaannya memerlukan keseimbangan antara kemajuan sains, protokol keselamatan yang ketat serta pertimbangan etika bagi memastikan ia bermanfaat tanpa menimbulkan risiko kepada manusia, sampel dan alam sekitar. Berikut pula merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.